postulation kita, anggapan kita ialah sebab nama saya Dr. Jaya Kantan Collateral Value. Saya pakar jantung kardiologi di Cardiovascular Central Kuala Lumpur. Selalunya kita tengok serangan jantung banyak berlaku kepada kaum lelaki. Boleh doktor terangkan betul ke? Sikitnya. Yang Kami bertulang jadi perempuan. After certain age, perempuan ni dia akan baru dia kena watch out dia punya jantung. So itu kan myth, itu fact. Memang proportion dia, I think kalau tak silap saya 60+% is male, 60% lebih ialah lelaki, dan 30+ is perempuan. So bukan maksudnya tidak ada yang female yang tak ada, tapi postulation kita, anggapan kita ialah sebab pada masa kaum wanita masih datang haid, ada hormon yang protektif. So kebanyakannya bila you tengok, especially bila masa you ada period dan you muda, HDL you sangat tinggi, 1.8, 1.92 sometimes, yeah, especially when you still ada menses. So anggapan kita ialah kebarangkalian itu memberi some form of protection, sebab kita jarang tengok especially ladies, younger ladies dapat heart attack.